Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menerangkan berkenaan bagaimana untuk memasukkan data ke dalam database MySQL menggunakan form HTML dan juga pemprosesan PHP. Sebelum itu, marilah kita sama-sama renung satu kata-kata daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila dibelanjakan, tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan. Kata-kata Sayyidina Ali ini menerangkan tentang pentingnya ilmu dalam kehidupan berbanding dengan harta. Kerana ilmu dapat memberi banyak manfaat, sedangkan harta itu adalah satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu janganlah kita leka mencari harta tetapi melupakan ilmu. Carilah ilmu. Harta itu akan datang bersama dengan ilmu. Orang yang ada harta tapi tak ada ilmu, maka hartanya itu tidak akan memberi banyak manfaat kepadanya. Tapi orang yang ada ilmu walaupun tak ada harta, maka ilmu itu akan menjadi penyuluh dan penerang hatinya dan akan memudahkan dia dalam kehidupannya, insya-Allah. Baik. Seperti biasa, sebelum kita boleh memulakan pembelajaran kita dalam berkenaan dengan PHP dan MySQL, kita kena pastikan dahulu bahawa server Apache dan MySQL kita berjalan dengan lancar dengan buka XAMPP Control Panel, dan pastikan bahawa Apache dan MySQL di sini berwarna hijau. So hijau tu maknanya dia okey lah. Okay. Seterusnya, mari kita lihat MySQL melalui paparan PHP MyAdmin. Dalam contoh yang sebelum ini, kita telah sediakan database Uniza, dan dalam database Uniza itu terdapat satu table bernama student, dan dalam table student itu ada beberapa data. Dalam table itu ada 4 field: student ID, name, IC, NAM dan state, dan kita ada beberapa contoh data dalam table ni. Jadi hari ini saya nak menerangkan bagaimana kita nak menambah data dalam table student yang ada ni. Okay. Untuk membolehkan kita menambah data dalam table MySQL, kita perlulah menggunakan SQL statement. SQL statement iaitu insert statement yang digunakan untuk menambah data dalam MySQL. Untuk mengetahui format insert statement yang perlu kita gunakan, saya mengesyorkan supaya kita guna Google lah macam biasa. So cuba kita Google SQL insert. SQL insert. Baik, dan di situ kita mendapat beberapa result daripada carian kita, dan saya lebih suka kalau kita rujuk kepada W3 School, sumber daripada W3 School sangat mudah untuk difahami. So kita cuba klik pada link yang paling atas. Okay, dan di sini ada banyak tutorial berkenaan SQL statement. Hari ini nak tengok SQL insert. So kat sini ada diletakkan format bagi SQL insert, bagaimana kita boleh menggunakan SQL insert. Cuba kita lihat di sini, apa yang perlu kita letak adalah insert into nama table dan nama column, kemudian values dan nama value-value yang ingin kita masukkan. Okay. Jadi untuk menggunakan SQL statement ni, cuba kita balik kepada PHP MyAdmin, pergi ke bahagian SQL dan cuba develop insert statement tersebut. Contohnya insert into, tadi kalau kita ingat dia kata insert into table name. Table name. So table name kita adalah student. Jangan keliru dengan Uniza. Uniza adalah nama database. Student adalah nama table. So insert into student. Kemudian selepas nama table name, kita senaraikan kolom-kolom yang ingin kita masukkan data tersebut. So kolom, ada 4 kolom dalam table student: student ID, name, IC, NAM dan state. Tetapi student ID di sini adalah auto increment. So kita tak perlu memberi apa-apa value kepada student ID. Yang perlu hanyalah kepada name, IC, NAM dan juga state. Name, IC, NAM dan juga state. Tutup kurungan. Kemudian lepas tu lihat balik ke sini, values dan senarai value-value dalam
kurungan yang lain. Okay, values dalam kurungan Aisyah, koma 11223344, contoh nombor IC, dan kemudian state katakan Kedah. Okay, seterusnya kita cuba tekan butang go, dan value tersebut telah pun dimasukkan ke dalam table student. Tekan browse, maka kita akan lihat satu nilai baru di situ. Terdapat Aisyah, nombor IC 11223344, dan state adalah Kedah. Baik, ini adalah cara bagaimana kita menggunakan SQL statement secara direct untuk dimasukkan ke dalam table student. Tapi bagaimana pula jika kita ingin mendapatkan value-value yang baru itu daripada pengguna? Di situlah kita gunakan form HTML. Jika anda masih ingat sebelum ini, kita pernah buat tutorial untuk membangunkan dua file, iaitu form.php dan processform.php. Dalam form.php kita sediakan satu form HTML form di mana user boleh memasukkan maklumat nama, nombor IC, dan juga boleh memilih state daripada senarai drop down list, dan kemudian tekan butang submit, dan PHP akan menayangkan balik value-value yang telah dimasukkan oleh user dalam form ini. Maka di sini jika kita dapat lihat, kita boleh minta pengguna masukkan nilai tadi 11223344 contohnya, dan state adalah Kedah. Tekan butang submit, dan di sini PHP telah menerima maklumat Aisyah dan juga nombor IC 11223344 dan state adalah Kedah. Tetapi dalam kes ini PHP ini hanya menayangkan semula maklumat ini kepada pengguna. Namun jika kita ingin memasukkan maklumat-maklumat ini ke dalam database MySQL, maka kita perlu gunakan maklumat-maklumat ini untuk membangunkan satu SQL statement menggunakan PHP. Baik, mari kita lihat kod yang digunakan dalam form.php. Ini form.php, kodnya adalah begini. Jika kita masih ingat, dalam form yang kita bangunkan sebelum ini, form ini menggunakan method get, maknanya segala data yang dihantar oleh pengguna ini akan ditayangkan dalam URL. Dan actionnya adalah process form.php, makanya segala maklumat ni akan bila kita tekan butang submit, maka segala maklumat ni akan dihantar kepada process form.php. Terdapat 3 variable yang akan dihantar kepada process form.php apabila butang submit tekan, iaitu yang pertama adalah student name, yang mana ia akan memegang value nama pelajar yang dimasukkan oleh pengguna. Variable yang kedua adalah ICNO, yang mana ia akan memegang nombor IC yang dimasukkan oleh pengguna. Dan variable ketiga adalah state, yang mana dia akan memegang pilihan negeri yang dipilih oleh pengguna. Apabila ketiga-tiga value ini dibawa kepada process form.php, maka dalam process form.php ketiga-tiga variable tersebut akan diterima sebagai A, B dan C. Dalam contoh yang ada ini, ketiga-tiga value A, B dan C hanyalah dipaparkan semula kepada pengguna. Tapi kali ini, selepas kita paparkan kepada pengguna, kita ingin memasukkan data-data student name, IC number dan state tersebut ke dalam database MySQL table students. Jadi mula-mula kita perlu membuat SQL connection terlebih dahulu. Cukupnya MySQLi connect, localhost adalah di mana SQL itu berada, root adalah username bagi MySQL dalam komputer saya, dan root tidak mempunyai apa-apa password, dan database yang ingin kita gunakan adalah database Uniza. Dalam database Uniza ada table bernama students. Seterusnya kita perlu membangunkan SQL query. Dalam SQL query inilah kita akan masukkan value-value tersebut menggunakan insert statement. Maka kita akan buat insert into students, dan kita akan senaraikan nama kolom name, IC6 dan juga state
serta value-value-nya. Values. Baik. Jika kita ingat tadi yang kita buat dalam PHP MyAdmin, value-nya kita letakkan sebagai Aisyah, nombor IC 11223344 dan state adalah Kedah. Tapi dalam kes ini, value-nya adalah bergantung kepada apa yang diberikan oleh pengguna dalam form.php. Dan dalam proses form.php, kita terima nilai-nilai tersebut sebagai A, B dan C. Maka dalam value ini kita akan letakkan apostrophe yang lupa ya, sebab dia adalah baca. So kita akan letakkan A, B dan C. Baik, inilah SQL statement menggunakan insert into yang akan kita gunakan untuk memasukkan value yang diberikan oleh pengguna ke dalam database MySQL. Setelah kita dah define SQL statement, maka kita perlu menjalankan SQL statement ini menggunakan MySQLi query. Jadi jika anda lihat, perhatikan hanya ada 3 line of code untuk kita membolehkan kita memasukkan data yang diberikan oleh pengguna ke dalam database MySQL. Yang pertama adalah connection yang kita create menggunakan MySQLi Connect. Kedua, SQL statement itu sendiri yang kita bangunkan menggunakan value-value yang dimasukkan oleh pengguna, iaitu A, B dan C. Dan yang ketiga, bagaimana kita menjalankan SQL tersebut menggunakan MySQLi query. Mari kita cuba sama ada berhasil ataupun tidak. Balik kepada SQL form kita, cuba kita masukkan nama yang baru. Contohnya Usamah bin Zaid, nombor IC 5566778899 dan state Pulau Pinang. Cuba kita tekan butang submit dan PHP akan menayangkan balik value yang telah kita masukkan, yakni Usamah bin Zaid, nombor IC 5566778899 dan state yang dipilih adalah Pulau Pinang. Maka jika kita ingat, kita telah memasukkan setelah kita telah masukkan kod yang baru. Setelah kita memaparkan balik value tersebut, kita buat SQL connection dan kita buat SQL statement insert into database. Jadi mari kita lihat adakah data tersebut dah masuk dalam database. Ini database tadi. Cuba kita refresh. Student. Dan alhamdulillah, data Usamah bin Zaid telah pun dimasukkan ke dalam table student database Uniza. Jadi jika kita lihat balik kod yang ada dalam form.php ini, contohnya user boleh masukkan apa saja value yang user inginkan dan segala value yang dimasukkan oleh pengguna akan dihantar kepada proses form.php menggunakan method get. Dan dalam proses form.php menggunakan method get juga kita akan dapatkan balik value-value yang dimasukkan oleh pengguna dalam form tadi, dan kita umpukkan segala value itu ke dalam A, B dan C. Dan menggunakan A, B dan C, kita telah membangunkan satu SQL statement insert into student, name, IC, name, state, values A, B and C. Jadi apa saja value yang masuk oleh pengguna akan diterima dalam proses form.php dan ianya akan dimasukkan ke dalam MySQL database menggunakan MySQLi query. Jadi sekian saja tutorial kita pada kali ini. Semoga anda semua faham dan dapat manfaat yang baik daripada apa yang cuba saya sampaikan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.